Welcome back to Apa cerita? Untuk apa cerita? Apa cerita bro? Selamat datang ke Apa Cerita. Weh, dapat buku satu tu. Jangan cakap benda bodoh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke Apa Cerita Podcast bersama saya, Anwar. Saya Izzat. Selamat kembali. Dan jom Ijat, teruskan kerja anda untuk sponsor. Kepada anda Sponsor belum shout out. lagi Kepada anda yang mendengar podcast ini di luar sana, kalaulah anda mendengar podcast ini di Spotify, ketahuilah podcast ini telah disiarkan dengan lebih awal di YouTube kami. Ya. Dengan carian APACITER Dan .pod. Tak ada. Oh, tak ada. Okay. Kalau dah dengar dekat YouTube, boleh juga dengar dekat Spotify dengan carian yang sama, APA jarak CITER. Ya. Dan kalau anda adalah seorang business owner ataupun founder, belum lagi. Itu? Kau ni laju Kau nampak sangat mata duitan tu. Nak duit. Dan kepada anda yang nak tengok footage pendek, snippet, kami boleh tengok di social media kami, sama ada TikTok ataupun di Instagram dengan carian apaciter.podcast. Ya. Dan jika anda adalah seorang business owner di luar sana yang ingin membuat iklan di dalam kami punya podcast, boleh contact kami di social media bio kami, ataupun anda boleh email saja di idea-besar@gmail.com. Dan juga jika anda ingin menjadi guest di dalam kami punya podcast ini, anda boleh tulis saja di Google Form yang tertera di dalam social media bio kami. Dan tulis sahaja anda punya pengalaman, anda punya cerita and all. Dan kalau kami rasa macam wow, sangat-sangat menarik, kami akan panggil. Terbuka kepada orang-orang dari Lembah Kelang, area Bangi, area Kajang, area KL, boleh lah kan, InsyaAllah. Betul. Yang terdekat lah, yang sanggup meluangkan masa tanpa memikirkan ada keuntungan, benefit apa-apa. Selain bercerita, saja nak sembang-sembang, dan gunakan platform kami ni walaupun tak sebesar yang podcast ada, tapi lain. still ada. Betul. Ya. Hari ni dah masuk 25 Mac. 25 Mac. 25 Mac. Hari ni 25 Mac. Kita dah masuk Raya yang ke-25 lah. Raya pula puasa yang ke-25 lah. puasa yang ke-25. 25 ke? Puasa yang ke-25. Betul Kita lah, puasa kita start daripada raya 1 Mac. raya kita 31. So kita 25 lah kot rasanya. Kita raya 31 bukan 1 31 bulan. 31 hari bulan. Yes. Kita punya Idul Fitri 31 hari bulan. Tapi kita punya untuk first episode, topik yang pertama ni kita tak cakap pasal ni boleh je kita masukkan je terus. Sebab aku rasa kita kena combinekan apa-apa isu semasa dekat dalam episod pertama ni. Benda? Masuk je semua benda. Semua Apa yang kan? tapi kan okay, mungkin kau boleh buka sikit lah apa benda tu kan. Kau tahu tak yang kes yang kuil tu? Kau tahu tak benda? Cerita kat aku sikit apa benda? Aku rasa isu tu agak complicated jugalah. Okay, tapi apa cerita? Isu dia adalah tentang kuil. Dia macam ni, kuil yang dibina di atas tanah Jekyll. Okay. Kat mana? Area mana? Dekat KL, Jalan Tah. Okay. Jekyll sekarang ni dia nak membangunkan, dia nak wakafkan tanah tu untuk membina masjid baru. Kan dekat Jalan Tah hanya ada masjid India. Itu pun kecil kan. Kram sangat kalau hari Jumaat dan sebagainya. So isunya adalah itu. Dan diceritakan masjid itu, masjid pula, kuil tu dah duduk di situ 130 tahun. Okay. So adalah sedikit pertelingkahan. Okey, tak. So maksudnya tanah tu adalah tanah daripada tanah Jekyll. Tanah Jekyll tapi dibuat sebagai kuil. Kuil tu kuil yang legal ke tidak? Kuil tu dah dibina, isu legal ataupun tak, aku tak boleh nak komen. Tapi kuil tu dah menetap dan berada di situ sejak dikatakan daripada 130 tahun yang lepas. I see. Tapi tanah itu dibeli oleh Jekyll tak adalah terlalu lama. Maksudnya kira macam kuil tu dibina, kemudian di BKL itu tanah kira tanah di BKL lah. Kan? Kemudian dijual kepada Jekyll. Itu antara isu-isunya lah. Itu je lah. Lepas tu sekarang ni orang bising pasal benda tu lah. Dan PMX ada mengeluarkan statement, ada mengatakan kita akan mengikut lunas undang-undang. Sekarang ni tanah itu adalah tanah Jekyll. So kita akan membiarkan, memberi hak untuk Jekyll buat masjid lah.
Apa yang dia nak, apa yang ni dah atas nama dia, betul tak? Ya, betul. Dan satu lagi, isu ni juga dikatakan akan ada pecah tanah macam itulah 27 hari bulan ni. Hari Jumaat ni lah. Pecah tanah untuk pembinaan Masjid Madani. Dekat situ. So aku tak tahulah, sebab aku baca banyak juga komen, ada yang mengatakan isunya sebenarnya dah selesai. Pihak Kuil dan pihak Jekyll ni dah berbincang lama. Kemudian dah dapat kesefahaman. Cuma yang menjadi isu adalah orang-orang yang mengapikan, ada isu politik, dia jadi isu politik. Itu antara perkara-perkara yang sebenarnya ada gerakan juga daripada NGO. Hak asasi manusia dan sebagainya. Itu yang menjadikan isu ni tiba-tiba hangat. Dah lah, kita sekarang ni macam racial tension macam tinggi juga agak tinggi lah, macam fresh lagi kan, yang masa kes yang era tu kan. Isu era. Lepas tu ada isu pasal Muslim, pakcik Muslim yang lempang non-Muslim tengah makan dia kat Family Mart tu dekat Family Mart, dia autism. Dia Chinese, saya tak tahu kan. Dia Chinese, autism, tapi dia cakap dia maafkan. Dia dah move on pun daripada isu tu. Kemudian ada isu kedua yang budak sekolah kena tumbuk sampai berdarah tu. Itu pun non-Muslim juga. So ada banyak juga isu-isu lately ni yang tentang perkauman. Dan kadang-kadang aku rasa bila aku baca social media, ada yang macam mengapikan, jangan sampai kami berperang kan. Aku rasa nak kembali bla bla ke tarikh sekian-sekian. Jangan macam tu lah, jangan macam tu. Sebab aku rasa kebanyakan isu-isu ini diapi-apikan oleh satu pihak. Bukan satu pihak, ataupun ada asas-asas daripada politik punya isu. Sebenarnya dia nak menjadikan benda tu sebagai satu point lah untuk dapatkan pengaruh. So kita jangan termakan dengan diorang punya ajakan dan diorang punya ni. Betul. Sebab kita dah apa tahun dah kita merdeka. Berapa tahun dah? 60, 61. Betul siap kita. Ini 57. 57 dah ya, merdeka 57 tolak 57. Tak, ni nak masuk merdeka tahun 2025 lah, jangan. Yalah, 1957 kau tolak dengan 2025. Betul lah jumlah dia. Ya, okey. 8 62 lah. 62. 62 lah. Tahun 2025 62 lah. 62 Yes, betul. Bukan kurang 2 tahun. 25 betul lah. Sekejap kalkulator. Rosak kita punya otak ni. 1957 tolak 2025, 68. 68. Sebab aku kalau ikutkan logik, bukan logik lah, kalau ikut 2020 mesti kurang 2 tahun. Logiknya kalau 1957 ke 2027 dia akan genap. So mungkin mesti kurang 2 tahun. So aku cakap mesti hujung 8. Cuma aku lupa 68. Aku lupa usia bapak aku. 68. Bapak aku 57. 68. Bapak aku lahir umur 57. 68 dah bapak. Kira macam bapak kau ni anak merdeka. Tahun merdeka. Tapi dia lahir awal lagi lah daripada merdeka. Sebelum merdeka dia dah lahir. Dia lahir bulan 3. Kira macam apa, ayah hang ni macam nak masuk 70 dah lah ni. Nak masuk 70-an dah. So hang ni adalah kita pun dah masuk 30-an. So hang ni macam hujung-hujung lah, anak-anak hujung lah. Faham tak? Maksudnya aku memang anak bungsu. Maksudnya macam ayah hang dah macam dah makin tua, dah nak pencen, tiba-tiba dapat hang. Tak. Tak juga. Aku rasa aku okey. Kau umur apa? Kau 40 kan? Aku 30. Bodoh ni ni saja. Jap, 68 tolak 33. Berapa? 68 33 nak 35 lah, 3 tahun, 35 lah. So umur bapak aku 35 aku dilahirkan. Maksudnya waktu aku lahir 2 tahun lagi aku lahir macam tu. Tu lah. Kira betul lah tu. Hang kahwin umur apa? Hang nak kahwin umur apa? 33 lah. Kau kan 40 ke kau sekarang ni? Aku tumbuk juga kau. Aku 40 kau 39 tau. Kita beza setahun je. Tapi smart lah hang ni pakai baju nikah lah. Pakai baju nikah bro. Jangan kamu lah. Tapi itu pendek. Janganlah tegur gila. Bawah tak nampak bro. Tapi ulang balik pada yang cerita ni kan. Sekarang ni pula kita nak lepas raya ni pun kita ada PRN lagi. Sabah Air Kuning. Kan meninggal seorang. Tapi PRN satu lagi negeri. Negeri Sabah. Sabah. Tapi Sabah tu tolak tepi dululah. Sebab selesai Sabah ni kita nak sebut PRN.
PRN tak? PRK, Pilihan Raya Kecil. Pilihan Kecil PRK sebut PRN sabar lah. Aku macam PRK Air Kuning. Air Kuning kan hari tu kan meninggal seorang adun tu. Lepas tu sekali sekali nak ni balik, aku takut lagilah banyak kes-kes nak naik. Aku rasa, sebab aku rasa itu adalah satu lubuk yang memang kau-kau lah kerajaan dengan pembangkang akan gunakan kau-kau akan gunakan. Betul. Sebab Perak pula kan betul. Memang macam CPCP, PH dengan PN kan CPCP, PHBN PN kan CPCP, dia orang punya kerusi. So macam kalau boleh nak dapat A, nak dapat B tu lah. So hopefully janganlah terlalu ni sangat, takut the spirit of the spirit kan. The spirit of the fitri tu kacau lah disebabkan oleh ni menatang benda-benda macam ni. Hopefully bila kita dah nampak black and white satu benda tu, kalau boleh, kalau macam lah satu pihak tu aku faham, sebab mungkin dia orang pun mungkin ada sentimental value bila orang cakap ni kuih dah lama naik. Tapi sebenarnya at the end of the day, kalau benda tu ada black and white dan mereka katakan benda tu sebenarnya legal untuk dijadikan masjid, kena terima dengan hati terbuka lah. Betul. And then aku rasa kerajaan pun tak adalah bodoh sangat, takkan nak bagi pembahasan ataupun nak buka, bagi dia orang satu tempat untuk buka lagi. Confirm. Itu aku tak sure, tak pasti. Kita tak boleh nak komen lebih lah, sebab aku rasa tak habis kan benda isu ni dia bukan semudah yang kita sangkakan. Sebab kalau kita kadang-kadang kita suka ataupun laju sangat nak komen isu-isu yang jadi dekat social media ni, sama ada isu social contohnya macam isu Pakcik Petai yang di BKL, bukan di BKL tapi penguasa. Negeri Sembilan ke Pahang? Negeri Sembilan. Sebab apa, dia minta Menteri Besar Negeri Sembilan tolong komen. Lepas tu ada banyak jugalah isu. Lepas tu dekat KL, isu di BKL. RM500 tu lah. RM500. Tu masuk kemah RM500 pasal yang geng bergaduh. Banyak jugalah sebenarnya. Aku tengok baru lalu dekat social media aku semalam pasal dua orang berniaga dekat KL Jalan Tak. Lepas tu di BKL kacau dan sebagainya. Aku tak tahu, tapi yelah, kadang-kadang kita baca dekat social media komen ni, ramai yang macam tak tahu hujung pangkal terus komen. Aku rasa kita kena sedikit berjaga-jaga dan jangan terlalu cepat sangat nak komen, sebab boleh jadi kita tak tahu hujung pangkal cerita. Masing-masing, contohnya pihak berkuasa menjalankan tugas. Kan, tak nak dia terpaksa menjalankan tugas. Social media is a place untuk kau, bukannya tempat untuk kau mendapatkan dua-dua cerita daripada dua belah pihak. Betul. Satu video tu mungkin dia berpihak pada satu side saja. So be fair in your judgement. Sebab sebenarnya dalam psikologi ada kita ni, kita tend untuk mencari sesuatu dan mendengar sesuatu berdasarkan apa yang kita nak percaya. So macam contoh, kalau kau tengok satu video, kau percaya A, kau akan tend untuk percaya inilah sebabnya A ni. Sedangkan sebenarnya tidak begitu. Ada cerita di sebalik hal tersebut. Ada macam-macam yang jadi. Kalau kita tengok social media, isu viral, setiap kali isu viral kita attack. Rupanya bukan A yang salah, B yang bersalah. So berwaspada, jangan terlalu cepat dan gopoh untuk komen dalam banyak isu yang terjadi kat social media ni. So berhati-hatilah, sebab kadang-kadang ada orang mengambil kesempatan daripada isu yang terjadi kat social media. So kita bersabar sikit, tahan diri daripada terus komen. Kan takut nanti kita pula tiba-tiba bagi komen, lepas tu komen tak pakai helmet. Sekali benda yang kau cakap tu, sebenarnya benda tu boleh jadikan satu bukti untuk undang-undang ke undang-undang ke, mampus. Betul. Jangan buat macam tu. Berfikir beraya kat dalam lock up kan. Berfikir dan komen apa pun kita nak buat dekat social media ni, sentiasa menggunakan otak kita. Jangan menggunakan emosi, marah, mengamuk tu ni bodoh babi jangan macam tu. Takut nanti anak-anak nampak pula kan penimpan dia. Tapi berkata pasal social media, something happen juga pada bulan Februari tu. Apa? Iaitu our Malik Ibrahim. Aku baru nak masuk lirik Malik sebenarnya. Benda. Tapi aku tengah ingat apa lirik Malik. Apa nama lagu dia? Kalau adik dia satu lagu dia yang pasal kalau sila guna otak, jangan guna masuk tempat orang, sila pakai otak, jangan guna pisau, jangan bawa pisau. Masuk tempat orang, bawa otak bukan pisau. Aku pun tak ingat dah. So the tiba-tiba macam seorang legendaris. The legend, aku boleh kata rapper legend
Nusantara. Di tanah Melayu di ini. tanah Melayu Nusantara kan. Aku boleh cakap Nusantara sebab dia ni memang legend gila dengan lirik dia yang power gila. Aku adalah seorang yang suka sangat penulisan puisi, lirik-lirik yang puitis. Dan aku discover Malik ni waktu aku sekolah rendah, sekolah menengah lah aku rasa. Dan aku sangat suka dengan lirik-lirik lagu dia. So, memang best dan power. Yes. Dan tiba-tiba kita dikabarkan dengan satu rumus yang Malik sebenarnya dah buat comeback. Tapi comeback kita tak tahu. Comeback tu tak tahulah. Dia bukan comeback in lagu. Lagu tu dah keluar banyak dah. Dia comeback in, dia nak keluarkan muka dia balik. Ya, betul. Lah. Tapi sebenarnya aku rasa better dia just mellow macam ni je. Sebab dia punya image mysterious dia tu macam nampak style bila ni. Even dekat dalam. Tapi sebenarnya dekat dalam yang aku suka, saya tengok Instagram dia baru ni. Instagram dia ni sebenarnya ramai orang yang bising sebab orang cakap betul ke dia ni. Tapi sebenarnya benda tu jadi legit bila start Kimi Kimo. Lepas betul. tu siapa nama dia, Lukas Sikta kan, geng-geng bawah dia ni kan. Even semua geng-geng dia lah, geng-geng yang macam orang-orang rappers ni pun semua follow account tu kan. Itu memang account legit Malik katanya. Malik Ibrahim. Malik Ibrahim punya ni lah. Lepas tu yalah, Malik ni kan dia orang cakap apa, Mr. General, The General. Kalau macam dia punya pasangan dia tu, partner dia tu Joe Flizzo, Presiden. So both macam ada dua role yang besar lah dalam industri rap ni kan. In fact aku tengok M-Star punya interview dengan Joe Flizzo, dia cakap I'm open. Malik have my number. Yelah betul. Dia kan cakap banyak kali, dia kata apa kan, kalau saya nak cari Malik mesti jumpa. Dia banyak kali, tapi saya susah nak jumpa sekarang ni. Tapi kalau saya nak cari, saya jumpa. Dia kata itu lah. Tapi yalah, dia macam satu benda yang sangat menarik lah bila nampak benda tu. Tapi as mysterious as it can be kan, kalau kita tengok macam apa hal si Malik ni, dia macam dulu, macam sebelum ni kan dia macam dia keluarkan lagu-lagu dia semua lagu puitis, lagu yang flow dia kau-kau, lyrical dia semua kau-kau kan. Lepas tu dia guna ayat-ayat yang purba, guna ayat-ayat bukan yang purba lah, puitis. Puitis kan, yang guna ayat yang lama-lama tu macam mana? Bukan purba lah kan? Purba lah, bahasa klasik. Bahasa klasik ada guna ayat-ayat purba. Sanskrit kan. Dia guna ayat-ayat kuno semua tu kan, daripada Melayu sendiri kan. Dia macam nampak macam, aku ingatkan dia ni macam nampak macam seorang yang macam macam I don't know, mysterious lah. Tapi bila tengok dia punya Instagram tu kan, sebenarnya dia nampak dia macam, dia ni sebenarnya benda simple je. Dia ni adalah orang yang biasa je, orang yang simple saja kan. Dia tu tunjukkan muka dia dalam dia punya studio je lah. Ya, betul. Tapi dekat social media tak ada. Tapi kalau kau buka kan, kau tengok komen kan, ramai cakap aku selalu je jumpa Malik kat KK Mart. Aku selalu je jumpa Malik dekat Family Mart. Ya, dia simple je. Tapi kita tak pernah nampak ada orang macam ambil video ke gambar ke. Aku rasa sebab mungkin dia orang pun faham kot, menghormati lah. Tapi nak cakap pasal yelah, generation Z kan dia jenis macam aku nak faham kan benda macam tu. Dia faham. Tapi dia berbeza dengan, aku rasa kan, Malik punya special ataupun dia punya position dia dekat dalam mata audience sekarang ni kan, orang-orang punya industri lagu semua ni kan. Kalau kau tak gambar Malik and then kau public tunjuk kat public, orang takkan impress. Orang akan kutuk kau, orang kritik kau. Kau tak ada privacy punya, kau tak hormat privacy orang ke? Kau faham tak? Dia ada satu like side yang macam orang akan melebihkan Malik daripada walalik. Dia punya pentaksub Malik ni memang ramai kita tahu. Tak ada, bukan pentaksub lah. Aku pun sebahagian. Bukan pentaksub lah. Nampak pula. Bukan pentaksub lah. Maksudnya macam dia macam peminat. And then sebab dia punya jalan tu memang dia cakap dia tak nak keluar muka kan. Betul. Tapi ada satu interview tapi interview ni dengan Ultimate. Waktu Ultimate cerita lah. Korang boleh Google ataupun korang cari kat dekat TikTok, sebab aku jumpa kat TikTok. Waktu tu aku tak sure ni podcast ke apa, tapi Ultimate cerita yang sebelum dia decide untuk berhenti ataupun last concert dia cakap Malik antara orang yang convince dia, cakap kau fikir masak-masak, jangan buat something yang aku rasa menyesal. Yang sekarang ni aku menyesal. Macam konteks ayat Ultimate tu nak cakap Malik menyesal yang dia awal-awal dah undur diri daripada tak tunjuk muka dekat crowd. Lepas tu dia nak start balik tu dia macam segan sebab dia rasa mungkin, yelah, aku rasa orang seni ni yang dah biasa, dia jadi macam mana, dia rasa
seronok tau. Itu part of dia punya happiness kan. Tapi bila-bila kau dah tak boleh buat, passion kau dah hilang, dia macam tak syok lah. Betul. Aku rasa macam tu. Aku rasa lah, dia performer kan. Bila performer dia nak perform depan orang, ada crowd. So dia seronok dah, dia nak share. Yelah, dia pun start daripada dia pun genre hip hop memang satu energy dia orang tu lebih kepada dia orang lagi sedap kalau ada kat crowd kan. Lagi nampak raw, lagi seronok kan. So memang aku rasa. Tapi kalau lah macam semua orang tengok dia punya Malik Ibrahim punya Instagram kan, kelakar weh. Dia buat benda random kan. Dia buat Instagram story tu, dia macam dia buat WhatsApp story punya tapi postage. like banyak Aku rasa gambar-gambar lama, gambar-gambar wife dia, anak dia kecil. Lepas tu dia punya apa? Dia punya gambar dia tengah meeting, dia tengah dia pakai relax je. Tapi okay, kau tahu tak kenapa rumours yang mengatakan Malik nak buat comeback? Bukan sebab dia just buat Instagram tau. Sebab Iman Tang post gambar yang dia dekat studio Malik, Karma Music. Iman Tang ni dia tak silap aku lah, dia adalah organizer untuk konsert M. Nasir. So dari situlah ramai komen, nak buat, sebab dia kata something big akan coming macam tu lah. Ataupun aku tak ingat dia letak apa caption dia. Tapi komen rata-rata banyak yang cakap macam, Malik nak buat konsert Malik tu. Itulah startnya rumours tu. Lepas tu aku rasa selang beberapa hari kemudian Malik tiba-tiba pula buat Instagram. Aku rasa itu yang di start spark. Tapi aku quite sure kalau Malik buat konsert memang penuh. Aku rasa kalau katakan buat dekat Bukit Jalil pun memang confirm penuh. Mesti Penuh tu. And then mesti dia punya teaser untuk dia buat keluar tu, dia nak keluar tu, nak tunjuk dia punya diri tu, mesti style. Style tu. Mesti aku gelap macam, dia buat macam Undertaker sikit. Dia lepas tu dia tarik lagu, masa lagu Police Evo punya lagu tu ke. Police Evo tu lagu best tu. Ayo. Ya. Bangkit dari bara. Kalau lagu dihembuskan nyawa, saksinya dapat sinya. Antara lagu Malik yang kau suka lagu apa? Selalu biasa lah. Selalu pakai kain kan. Kalau aku lah sebenarnya, lagu yang paling aku suka sebenarnya untuk Malik, sebenarnya specifically Malik Kalau Too Fat, aku ada lagu Too Fat. Too Fat boleh lah. Too Fat aku suka lagu dengan dia Warren G tu. Too Fat fit Warren G. Apa? Lagu Inggeris lah. Too Fat and Warren G and listen without sound. Ada lagu orang putih lah. Tapi aku lupa dia punya tajuk lagu. Tapi lagu tu aku suka gila bab lah. Tapi lagu Alhamdulillah tak boleh cakap lah. Alhamdulillah tu lagu yang sangat-sangat common. Dan bagi aku tahu tak ni, sebenarnya aku baca lah. Sebab aku tiba-tiba nak get to know Malik beta ni kan dengan lebih mendalam. Malik pernah couple dengan Dian Sastrowardoyo dulu. Aku tak tahu dulu kan dia fit dengan lagu ni lah. Ada VO Dian. Rupanya dia pernah bercinta. Pernah lah. Tapi dulu Malik badan dia katang weh. Dia main gym semua. Yelah betul. Gambar lama dia katang lah. Dia katang lah. Tapi sekarang ni mungkin dia dah relax, dah chill tu. Dia fokus semua tu lah. Lagi satu sebenarnya kan, sebenarnya ada satu lagi tease yang nak menampakkan sebenarnya dia sebenarnya dia nak comeback. Dia nak comeback ataupun dia ready. Dia tak ada masalah pun untuk tunjukkan muka dia. Dia bagi je anak dia keluar video klip. Betul. Cerita lagu apa? Bukan Sedih Luka. Hati Apa nama tu? Tak terkira. Video klip lagu ni Sedih Hati aku rasa. So yang apa ni, siapa tu yang Allahyarham ni apa? Lagu apa yang kena gantung tu? Yelah Allahyarhamah tu lah. Siapa? Mona Fendi lah. Lagu Mona Fendi tu. Kan dia tunjukkan anak dia. So kat situ sebenarnya nampak kalau sebenarnya dia ni memang dah dia okey je sebenarnya nak tunjuk dia punya family. Betul. Cuma mungkin dia belum masa lagi lah. Aku tak tahu. Aku rasa mungkin kita boleh rumuskan yang ini sebahagian daripada marketing juga kot. Aku rasa lah kenapa dia macam segan nak tunjuk kan. Mungkin segan ataupun dia tak ready lagi kan. Sebab dia dah terlalu lama duduk kat belakang kan. Aku rasa kan dia fashion style dia pun dia dah macam bapak-bapak. Lepas tu dia punya muka dia pun dia dah macam bapak-bapak. Dia berbeza dengan Joe Flizzo. Joe Flizzo kan fashion style lagi. Aku rasa tu tak ada masalah Dia ada duit. Yelah betul aku faham. Cuma mungkin dia nak tunjuk muka dia ataupun dia macam I don't know. Kalau kau tengok gambar dia yang pertama tu kan,
Memang gambar nampak macam bapak balik dari masjid kot. Gambar mana? Gambar yang pertama. Okay. Gambar dekat Instagram lah. Gambar Instagram dia tu lah. Bukan bapak di masjid. Maksudnya aku rasa dia dah simple lah. Dia simple life. Dia living the simple life gila Tapi kau-kau. aku rasa gambar-gambar lama tu, gambar-gambar yang dia post tu adalah gambar-gambar lama lah. Bukan gambar baru tau. Sebab nampak pixelated kot. Gambar-gambar macam dia buat pakai baju, pakai topi bucket hat, sekali pakai kemeja jalan-jalan. Ya ke dia? Ni pun kita tak tahu. Mungkin orang tantang staff dia ambil gambar. Tak tahu lah. Tu aku cakap dia nampakkan misteri juga benda tu. So orang ingat dia padahal dia bukan dia, staff dia. Mungkin boleh jadi. Tapi yelah, aku rasa benda yang menarik jugalah bila Malik buat macam ni. Tengok steady je. Tak gambar 6,000 gambar ke Google. Berapa orang share tu? 6,000 lah. Tak ada share, aku tak tahu pasti lah. Tapi boleh tengok lah. Boleh share? Boleh tengok yang ada 3 segi tu. 3 segi tu 146 share gambar Google. Apa jadah yang kehidupan ni. Tengok dia late dia gambar wife dia. Gambar wife dia semua. So aku rasa dia tak ada masalah pun dalam kes ni bila nak tunjuk gambar tu. Betul. Tadi dia bagilah tis-tis macam ni. Ni macam gambar Hari Raya. Saya dia buat lagu Hari Raya tu confirm. Tak, sebenarnya tu lah. Ada lah tu. Harimau. Dengan Propico. Aku rasa dia betul lah. Dia mix lagu. Apa tarian tu nama dia? Retep. Aku lupa lah. Tak ingat lah. Tak perlu sebut hello, hatinya melambai. Bukan. Tak perlu sebut hello, terus kau melambai. Bukanlah, tapi pergi. Tak betul. Aku cakap hebat lah Pak Fiko. Rindu lah. Fiko boleh datang lagi lah Fiko. Tunggu dia punya research habis lah. Tunggu research habis lah. Untuk kes yang Harimau Melaya tu dah habis aku. Tapi tiba-tiba aku punya TikTok naik banyak ramai yang remake buat lagu tu. Ya. Aku tak tahu kenapa. Tapi lagu tu memang rare lah. Tapi aku selalu nyanyi lagu tu dalam kereta. Bini aku sepak lah. Bini aku dia sepak muka aku. Dia tak suka. Cakap lagu ni adalah lagu perjuangan. Lagu perjuangan. Force 96 tapi lagu tu ada mengkritik Force 96 tu. Dia mengkritik ke apa? Dia mengkritik ke memuji? Dia mengkritik lah. Mengkritik okay, itu kan gerakan gerila tu macam gerakan yang sebenarnya macam bukan Taliban lah. Orang-orang yang British punya bawa. Sebab tu dia cakap tak pernah sebut hello. Tak pernah sebut hello tapi kau melambai. Bukan, tapi perginya melambai. Perginya melambai. Maksudnya kita bila dia tak pernah datang, dia tiba bila balik kita bye. Harimau Melaya. Sedap. Apa lagi isu yang terjadi beberapa hari lepas lah? Tak ada dah. Tapi cuma nak cakap dekat tu, kaki review akhirnya minta maaf kepada Jason lah. Itu dah lama dah. Tak baru lagi 5 hari. Aku rasa minggu hari. Kau ingat tu, kau tengok tengok. Sebab dia up lagi aku rasa dia tak tahan lah. Tapi itu sebab dia up lagi review. Dia kata apa, dia tak puas hati. Dia up lagi sebab dia kata dia kata orang still kecam dia. So dia tak puas hati. Bila ni bila? Ini yang baru lagi. Dia ada 2 account. Satu kaki review, satu lagi abang review. Yang abang review tu personal account. So yang personal account tu dia kata orang still lagi kutuk dia, orang still maki dia. So aku tak tahu lah apa benda. So apa benda yang dia nak dekat dia pun right je lah benda lah tu. Tak tahu lah. Tapi sebenarnya at the end of the day, nak main social media tapi kau tak kuat, kau tak strong, susah lah. Tapi dia at the end of the day, dia mesti dia kuat sebenarnya. Dia mungkin bila sampai tahap tu semua orang setiap dia upload, aku rasa dia kena hire kita lah. Dia kena hire kita datang podcast kita untuk bagi penjelasan. Boleh lah. Mungkin kalau tak ada podcast lain yang tak nak jemput dia, kita jemput dia lah. Jemput dia lah. Boleh datang bang, kaki review bang. Boleh kaki review. Kaki review saya nak dengar cara cakap semua tu macam orang Selangor. Bukan orang Melaka lah. Orang Melaka dalam. Tapi aku pun orang Melaka. Aku kampung Melaka. Kampung Melaka kat mana? Nama kampung aku Kampung Melaka. Bukan kat Selangor ke dalam tu? Yelah dekat Hulu Langat. Bengong betul. Tapi ada origin story dia sebab kebanyakan orang kat situ adalah asal orang Melaka. So itu nama dia Kampung Melaka. Ya, betul. Aku pun sama kak, aku Kampung Penang. Tapi dekat Semenyih. Kampung Penang kat Semenyih nama dia. Betul, Kampung Penang. Penang ke Pinang? Kampung Penang. Bawah tu Kampung Penang, bawah tu Kampung Kedah, belakang Parit Buntah.
Oh, tapi aku dulu sekolah kan. Aku Merepek pernah tu. sekolah dulu. Aku pernah sekolah dekat planet-planet lain. Mana? Zuhal? Mustahil. Zuhal pernah pergi. Mustahil. Mustari pernah pergi. Mustari lagi? Matahari aku pernah pergi. Platek pula Platek. Platek apa? Platek. Pluto. Apa benda kau ni? Pluto pernah semua tu. Kira macam Pluto pun pernah kot. pernah. Ni dah start mengarut dah ni, start merepek dah. Tak betul. Ha? Aku darjah 4, darjah 5 mustari. 6 mustari. Serius ah? Ni kau punya nama kelas ke? Nama kelas. Oh. Zaman sekolah rendah. Oh, kira macam kau punya sekolah ni macam major in science ke apa? Nama planet. Planet lah. Banyak cakap. Satu Neptune, dua Neptune. Dua ke 3 matahari. 4 Zuhal, 4 dengan 5 4 Zuhal, 5 dengan 6 yang mustari. Macam kita orang dulu masa sekolah rendah, aku lebih kepada sifat. 1 Mekar, 2 Cekal. Kau pernah pergi Mekah? Mekar gila, bukan Mekar. Mekar. 1 Mekar, Bestari lah. Apa betul lah? Mekar, Bestari, Cemerlang. Cekal, Dedikasi, Ihsan, okay. Faraid. Faraid. F. Faraid tu apa? Bagi harta betul tak? 5. Mekar dia M tu. Tentu pelik tu. M tu nombor 1. M tu mandi. Mekar lah. 6M tu paling nombor 1 lah. Ingat mandi wajib. Jangan tu. Apa? Tak boleh. Fardu Ain. Faraid. Faraid bukan Faraid. Faraid. So apa yang boleh kata sekarang ni, isu entah apa untuk yang raya tahun ni, untuk puasa tahun ni tak banyak sangat sebenarnya. Mungkin isu-isu yang benda-benda racial semua tu tak apa, kita tolak tepi. Isu politik aku rasa banyak. Politik. Tapi sebenarnya politik ni memang kita tak boleh nak tolak tepi. Sebenarnya politik kita sekarang ni adalah salah satu politik scenery yang sangat-sangat kotor lah sekarang ni. The dirtiest ever selama mungkin 30 tahun 20 tahun yang Tapi Indonesia pun sedang menghadapi benda yang lebih kurang sama sebenarnya. Aku tak tahu lah, tapi kebanyakannya ada geng-geng YouTuber dia yang tengah buat gerakan. Aku tak tahu isu apa sangat sebab aku tak membaca, tak mengambil tahu sangat. Tapi diorang strong. Tapi diorang memang banyak. Cuma aku baca, aku ada follow beberapa YouTuber Indonesian kan. Aku tengoklah dekat diorang punya WhatsApp pula, dekat Instagram story, IG story diorang post pasal benda macam ni. Pasal kerajaan tak adil lah bla bla bla. Tapi aku tak tahu apa konteks dia lah. Tapi sebenarnya Indonesia kalau YouTuber dia orang tu kuat. YouTuber dia orang, orang-orang yang main daripada social media ni memang dia orang ada satu pengaruh yang sangat-sangat tinggi. And then dia orang banyak follower. Kalau kita nampak pun Aisyah, kau tengok Aisyah bila masuk sana, Aisyah Khalid masuk ke Indonesia tu, dia datang sebagai seorang influencer je. Tapi masuk ke Indonesia tu, orang anggap dia macam sultan lah. Kan? Tapi kalau dekat Malaysia ni, engkau sebesar mana pun pengaruh. Tapi aku tak faham kenapa orang panggil dia orang panggil dan sanjung dia sebagai sultan. Sebab dia banyak tolong je lah. Dia banyak keluarkan, dia banyak bantu dia buat. And then dia selalu kan, dia sekarang ni kan dia tengah buat live host punya session dengan business kat Indonesia. So dia buat benda tu je lah. Dia buat satu live session, and then dalam masa sejam tu dia akan jual barang sekian daripada produk sekian. Itulah. So itulah dia buat sekarang. Tapi kalau macam kat Malaysia ni, aku nampak lah Malaysia ni kita masih lagi balance lah in terms of kita nak sanjung sangat influencer ni. Kita macam tak sanjung, kita still lagi macam boleh nak bezakan buruk atau baik. Bagi aku itu aku punya pendapat lah. Sebab aku pun, kita tak setahap yang macam kalau influencer ni buat jahat pun kita akan agungkan dia. Aku nampak dia tak macam tu. Aku nampak macam Malaysia ni masih lagi balance. Tapi kita punya cancel budaya ni power. Cancel budaya memang kau cancel kita macam boleh tahan gak cancel culture kita. Tapi cancel macam bagi akulah cancel culture kita ni, kita cancel macam kita tak suka je. Tapi tak sampai macam orang kita menutup rezeki orang tu. Ya, betul. Aku nampak itu pendapat aku. Sampai tahap tak menutup ni. Okey, sebagai contoh Rohaini. Ali Aziz kan pernah kena cancel kan. Tapi tak menutup pun dia orang punya rezeki. Tapi kalau kat Korea, ya, betul. South Korea, betul. kalau cancel culture dia, sampai kau nak cari nasi pun tak dapat. Itu cara dia, itu beza dia dengan kita lah. Bila kau cerita pasal Rohaini dengan apa ni?
Alif Alif sekarang ni tengah hangat juga ni percintaan di antara Bella Bella Astila dengan Syed Saddiq. Tapi itu quite, aku rasa itu sangat-sangat berjaya punya marketing daripada Prima Valet lah. Tapi berdasarkan sumber-sumber yang sahih yang aku dapat, dia bukan di atas marketing saja. Dia pada awalnya marketing. Tapi lama kelamaan dia sudah jadi percintaan yang yes betul. And then sebenarnya bijak dia, bagi aku ini adalah satu marketing yang sangat, mungkin ini kita tolak tepi dulu yang betul-betul dia orang bercinta tidak, tapi marketing yang sangat hebat lah daripada Prima Valet ni. Sebab apa? Sampai satu tahap satu parlimen cakap pasal benda ni. Tapi pada aku dia berjaya, salah satu sebabnya adalah diorang ni betul-betul develop perasaan. Sebab kalau diorang tak develop perasaan, susah juga. Contohnya macam Amira Osman dengan Fatah Amin kan. Dia nampak bercinta. Apa ni? Dia kan marketing dia macam tu, tapi tak nampak sangat. Dan aku rasa lepas sebelum ni pun ada juga kan banyak artis yang contoh macam Nabila Razali dengan MK. Dia kejap je hype. Yang ni sampai sekarang lagi ni. Bas sampai orang beria kan. Orang yang sebelum ni tak suka sangat ataupun tak kisah pun dengan Syed Saddiq, tiba-tiba jadi macam kisah dengan Syed Saddiq. Sampai kes dia punya mahkamah tu pun ramai yang tiba-tiba backup dengan simpati dengan dia. So macam powerful lah pada aku benda ni. And then aku nampak Syed Saddiq pun dia ni seorang yang bijak jugalah. Sebab bila dia macam dia dah jadikan, bila dia dah sampai tahap Perdana Menteri sendiri yang bercakap pasal benda ni dalam parlimen. 2 kali dia upload dekat dalam Instagram, dalam TikTok dia kan. So sebenarnya benda tu sangat-sangat berjaya lah bagi aku. Betul. And then bila gerakan ni pun PMX sendiri mention, and Bella Astila dengan Syed Saddiq ni, kira macam at the end of the day apa yang terjadi dalam mahkamah punya tu, itu terpulang lah. Itu nak buat macam mana. 15 April ni kan akan hearing lagi. Tapi kita tak tahulah sebab sebelum ni yang jadi dengannya DPP ataupun AG lah, dia tak dapat hadirkan diri sebab tak sihat. So 15 bulan ni lah last kan, 15 April. Kita pun tak tahu juga akan ada keputusan ataupun tidak. Tengok lu macam mana lah. Boleh jadi tangguh, kemudian kita pun tak tahu. Tapi yalah, kita mengharapkan, kita tak berpihak pada mana bahagian. Cuma kita mengharapkan yang mana bersalah dihukum, yang mana tidak bersalah. Macam bini aku, dia banyak kali cakap lah pasal benda kes ni kan. Macam aku ada juga benda yang aku tak bersetuju dengan Syed Saddiq ni. And then aku pun rasa macam kalaulah dia disabitkan kesalahan pasal kes ni, dia dah disabitkan kesalahan lah, tapi cuma dia tengah rayuan kan. Kalau dia kalah benda ni, tak apalah, dia kena hadap lah. Tapi cuma bagi aku, ini adalah pendapat aku rasa sayang je lah. Sebab satu, dia orang muda. And then dia politik, orang ahli politik yang di kalangan umur kita 30 lebih. 33. So dia macam, dia bukannya politik kuno atau politik dinosaur yang dah lama betul lah. So lepas tu dia pula lah pembangkang. And then aku nampak pembangkang yang menggunakan otak at least ada lah. Dan dia adalah salah satu-satunya pembangkang yang dapat peruntukan. Kecuali kalau dia lepas ni lah mahkamah punya. Tapi kalau dia Najib, Datuk Seri Najib, dia menang ke PRU lepas? Tak menang kan? Apa tiba-tiba Tak sebab kalau Syed Saddiq masuk sebab ni ada isu. Kalau dia dipenjarakan, adakah jawatan dia akan dikosongkan? Kosong. Maksudnya akan ada pilihan raya baru. Akan. So sebab dia jatuh ahli parlimen punya kedudukan. Itu isunya. Sebab sebelum ni waktu Datuk Seri Najib punya isu, ada yang kata boleh bawa dia ke parlimen setiap kali sesi. Tu tak tahu. Tapi sebenarnya dah nampak dah dia punya signal tu daripada Dr. Fadilah sendiri. Perdana Menteri yang kedua kan. Dia dah cakap dah peruntukan dah lulus. Tapi kena tunggu pihak keputusan mahkamah. Peruntukan apa ni? Peruntukan kan dia minta peruntukan kat kawasan dia. Kawasan pembangkang kan tak dapat. So dia seorang je yang jumpa, yang bincang. Betul. So dia seorang yang dapat peruntukan tu. Cuma Datuk Seri Fadilah ni dia dah cakap dah, kalaulah mahkamah ni tak berpihak kepada dia, memang tak dapat lah. Betul. So nampaklah dari situ sebenarnya ada potensi dia punya parlimen punya jawatan tu akan digugurkan dan akan ada MUA punya election. Tapi nak dekat dah ni. Johor pun nak cukup syarat dah. Bukan nak cukup tahun. Kan Johor pilihan raya awal.
Iya kan? Aku tak pasti. Aku lupa. Tapi yelah, ada ura-ura yang mengatakan pilihan raya 2027. So tak lama lagi. Sabah nak dekat Belah Johor lah. tak tahu lah. Tapi Johor Persekutuan Jana pun UMNO juga tu je. Han direct. Han jangan macam tu. Tak ada. Itu aku itu Ni statement daripada Anwar yes. Daripada keluar tangkap Anwar. Tak. Okay, ni aku cakap something lah. Tutup je lagu. Kau tahu tak keluar sekejap tu? Kau tahu keluar sekejap ni? Episod Hamzah Zainuddin tu, itu adalah the coffin nail. Kau tahu tak? Apa paku yang terakhir yang diketuk untuk memberikan pandangan, untuk memberikan untuk mengkuatkan pendapat bahawa pembangkang memang sangat-sangat lemah dan tidak bertanggungjawab. Yang tu aku setuju juga. Itu the last the last nail coffin yang ni adalah dia punya perumpamaan tu. Kira macam itu yang paling menampakkan memang kau memang out lah. Tapi aku salute dengan Syaril lah. Aku rasa soalan dia agak tajam, sharp dan power lah. Dan apa yang kita, kalau boleh kita nak lontarkan kat pembangkang tu, itu yang dia jawab, dia tanyakan. Betul. Argument dia quite so good lah. And then Syaril ni pun dia dah cakap dah, dia ada dua side je dia akan cuba masuk kalau dia nak masuk politik pun, PKR ataupun muda. So tapi muda dia macam dah bungkus je. Tinggal tahu. Amira je belakang cerita lah tu. Muda belakang cerita lah. Itulah sebab Syed Saddiq pun dah sekarang ni tengah isu tu, tak tahu, kita tak tahu. Apasal kita banyak sembang pasal politik kan? Tiba-tiba politik pula. Okay. Aku nak nasihat lah. Di bulan puasa ataupun nak dekat raya ni kan, hari raya kita kurangkanlah berbual isu politik dekat tak bukan, maksudnya pergi beraya rumah orang, janganlah sembang politik. Sebab kadang-kadang bila kita sembang politik ni, lagi-lagi kalau macam tak ada satu fahaman politik yang sama, boleh bergaduh. Kalau kita boleh berbincang, boleh argue, berdebat dengan berhemah, baik, tak apa. Ini tak, dia bergaduh baik. So yelah, bulan hari raya kan, kita nak berbaik. Kau hijau, aku putih. Kita tak seakidah. Kau nampak ni, kita dah bendera PAS tau. Kau jangan mention. Betul lah, bendera PAS. Aku takut merah putih pula, hijau putih. Aku takut ada satu benda, satu tahap tu dia cakap, kau warna ni, aku warna ni, kita tak seakidah. Ya, itu bahaya lah. Tahap macam tu ada tu. Either kau akidah, kau adalah kau liberal, kau ni konservatif. Aku rasa segala label-label yang kita letakkan kepada orang lain yang ada fahaman politik tertentu yang kita tak setuju, it's not fair. Dan kalau boleh kita elakkanlah jadikan bulan puasa, dan terutamanya kita nak menyambut hari raya tak lama lagi. Jadikan parti politik ni sebagai wadah, bukannya sebagai akidah. Ya, betul. Begitu. Dan apa pun yang jadi tentang isu politik, yalah, kita jangan terlalu taksub dan kita jangan terlalu beria sangat nak komen sampai kita lupa apa yang lebih penting. Betul. Di hari raya nanti. Yes. Tetapkan kita punya ni, kita satu Malaysia. Satu Malaysia ni kuat. Gunakanlah bahasa kebangsaan. Itu salah. Kita satu Malaysia. Kekalkan keharmonian itu. Janganlah kita terlalu lantangkan sangat bercakap perkara-perkara yang resis ataupun benda-benda yang perkauman, supaya kalau boleh kita teruskanlah kesejahteraan di dalam Malaysia ini. Ya, betul. Begitu. Okey, jom kita bergerak dahulu. Saya nak pergi makan sekejap. Kita belum lagi buka puasa. Okey. Mungkin ada yang sedang mendengar podcast ini on the way nak balik rumah. On the way nak kampung. On the way nak balik kampung. Selamat berhari raya. Semoga anda sampai ke destinasi yang anda inginkan dengan keadaan yang selamat. Dan jangan lupa, di bawah ini kita sertakan nombor akaun. Sila. Tak adalah. Okay guys, terima kasih kerana dengar pada episod ini. Jumpa anda di episod yang seterusnya. Selamat Hari Raya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.